beli kereta dulu ke nak beli rumah dulu? Okey. Ini memang biasanya yang akan happen lah. Terutama ni mereka yang masih muda-muda lagi, baru saja keluar kerja, dah rasa nak beli kereta mewah. Ini cadangan saya, okey. Memang tak boleh nafikan dekat Malaysia ni kalau tak ada kereta susah kita nak gerak dari tempat ke tempat. Untuk yang masih muda, yang baru keluar kerja, ambil lah kereta yang kecil-kecil dulu, okey. Maybe Pro 2 ataupun Proton, okey. Nanti dah berkemampuan barulah kita update, okey. Jadi dengan macam tu kita dapatlah kawal komitmen kita, okey. Sebab kalau komitmen dah tinggi sangat sebabkan kereta kau tu, macam mana kau nak beli rumah lagi? Tak ada rumah nak kahwin pun susah kan, okey. Cadangan saya adalah kalau katalah okey dekat rumah memang dah tak ada kereta yang boleh pakai, okey. Belilah satu kereta ataupun motor dahulu, okey. So kita beli at least lah kita dapat pergi ke tempat kerja dengan senang. Barulah kita ada untuk cari rezeki kan. So nanti lepas dah kerja dah stable, okey, kita boleh start lah beli rumah, okey. Untuk mereka yang dekat family memang dah cukup, dah ada kereta, okey, janganlah beli kereta lagi, belilah rumah dulu, okey. Sebab kalau katalah komitmen dah terlampau tinggi sebabkan dah beli kereta mewah, okey. Nanti masa buat pinjaman rumah, komitmen dah tinggi, siap kau macam mana nak dapat loan, okey. So itulah sikit pandangan saya yang saya nak kongsikan. Kalau kata anda ada pandangan yang lain-lain, okey, feel free boleh komen dekat bawah, kita bincangkan sikit lah, okey. So itu je untuk video hari ni, kita jumpa dekat next video. Saya Edward, okey, see you.